dan juga isteri sama-sama belajar, faham tentang riba. Tapi dia berniaga. Bila berniaga, dia nak besarkan perniagaan dia, nak cari pinjaman. Tak ada pinjaman yang tanpa riba. Usaha tanya orang tu, usaha tanya orang ni, dah usaha dah. Tak ada orang yang boleh bagi pinjaman tanpa riba. Lalu dia kata, terpaksa lah suami isteri ni kata, nak buat macam mana? Kalau nak besarkan, kena pinjam juga. Yalah, tak apalah, kira darurat. Darurat lah dia. Padahal sama-sama belajar. Dia pun ambil lah pinjam. Padahal sama-sama belajar, tahu tentang ancaman perang daripada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia pinjam. Takdir Allah, bisnes dia berkembang. Kita tahu bila duit tak berkat, bisnes tak maju. Tak, sebaliknya bisnes dia maju. Istidraj daripada Allah. Maju punya maju. Daripada asal suami dan isteri duduk dalam pengajian ilmu, akhirnya sibuk sehingga tak sempat datang majlis ilmu. Makna dia dah selangkah jauh daripada Allah. Lama kelamaan sibuk sampai dah mula meninggalkan salat berjamaah. Sibuk dengan sibuk sampai tahap meninggalkan salat. Sampai ke tahap isteri dia kata, suamiku terlibat dengan dosa besar di antara lelaki dan juga perempuan. Akhirnya dia cerai. Dia berpisah. Kata isteri itu, aku tidak menyalahkan suamiku 100% di atas kesalahan yang telah berlaku. Kerana sesungguhnya di saat dia bersama dengan aku dulu, kami sama-sama buat keputusan untuk berperang dengan Allah. Itulah di saat dia buat keputusan untuk mengambil pinjaman riba. Talbis. Natijah apa? Yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Orang belajar boleh jadi pisah antara suami isteri.